saya sebagai Cikgu Adam. Hai, saya Ellen, saya pelajar 1. Hai, saya Aisyah, saya pelajar 2. 1, 2, 3, jom kita memburu, buang yang lama, ambil yang baru. Ejaan yang tepat, bahasa pun laju, bahasa Melayu, kebanggaan kami. Selamat menonton. Aisyah, hai. Kamu tak jumpa? Macam mana dengan Raya? Seronok ke? Seronok. Ada dua Raya dengan saya? Ada juga ada. Terima kasih Aisyah. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, cikgu nak murid semua bersihkan segala sampah yang ada di dekat bawah meja ataupun atas meja. Baik cikgu. Macam ni baru betul. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, kita kena pastikan situasi kelas ni bersih dahulu supaya ilmu yang nak disampaikan ni akan masuk dengan mudah. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih cikgu. Kepada murid semua sihat ke hari ni? Sehat. Macam mana dengan cuti raya baru-baru ni? Seronok tak raya? Seronok. Jadi murid semua, biasanya sesi pembelajaran kita ni menggunakan buku kan? Jadi hari ini cikgu nak gunakan pendekatan yang sedikit berbeza, iaitu cikgu akan menggunakan pendekatan didik keyboard. Cikgu nak tanya, Ya, pendekatan didik itu apa? pendekatan didik keyboard ni merupakan gabungan antara unsur pembelajaran dengan unsur hiburan supaya murid-murid semua ni tidak cepat merasa bosan ketika berada di dalam kelas. Antara contoh aktiviti keyboard ni ialah kita akan buat nyanyian, kita juga akan buat aktiviti permainan. Jadi, Syah, ya, saya rasa je kan? Kita akan main tadi kan? Main! Ya, betul tu. Kita semua akan main. Jadi, murid-murid semua, inilah permainan kita pada hari ini, iaitu misi dia pemburu kata. Ikut cikgu semua. Misi dia pemburu kata. Okey, murid semua. Murid-murid semua pernah tengok tak cerita One Piece? Benar. Okey. Dalam cerita One Piece ni, murid-murid semua tahu kan, mereka ni menjadi sebagai pemburu ladun. Ya. Tapi hari ini kita nak jadi pemburu kata sesuai dengan tajuk misi kita tadi. Okey, murid semua. Murid semua tahu tak siapa kapten dalam cerita One Piece? Siapa boleh jawab? Saya. Okey. Saya rasa Kapten Luffy. Ya, betul. Cerita One Piece, mereka ada Kapten Luffy kan? Tapi hari ini cikgu nak jadi luar biasa daripada biasa. Cikgu nak jadi sebagai Kapten Adam. Jadi, cikgu bukan menjadi cikgu lah. Ya. Tapi jadi kapten. Ya, betul. Jadi cikgu akan jadi Kapten pada kamu semua. Jadi apabila jadi Kapten ni memerlukan pembantu. Cikgu nak lantik Aisyah dan juga Ellen sebagai pembantu cikgu dalam menjayakan misi pemburu kata kita. Aisyah, ya, rasa-rasanya kita jadi bibi dengan Amir lagi kan? Lah, kalau macam tu saya jadi bibi lah. Cikgu, Ya. bibi lah. Ya, boleh semua. Jadi murid semua, sebelum kita memulakan aktiviti ini, cikgu nak murid semua bangun. Cikgu nak tanya, murid-murid semua pernah dengar tak lagu Kalau Rasa Gembira? Benar. Okey. Jadi, sebelum kita memulakan permainan ni, jom kita nyanyi bersama-sama dahulu. Jom. Sekejap ya, adik. Baik, cikgu. Okey, murid semua gerak ya. Diam ya. Kalau tulis
bukannya dapat. Dapat. Satu tempat satu kerja. Jangan sampai kita leka baru lagi jalan kita cari sasa. Sasa. Pagi kita makan mie goreng. Enak. Bukan mie, bukan merah, mie. Kerja mie sahaja. Jangan tambah urus mie. Barulah selera makan mie kita. Sedap. Jadi aktor kena cergas. Cergas. Bukan etik tapi etik pula hebat. Hebat. Kita ada pada diri. Barulah kita berisikan semangat kesukaran dalam jiwa. Menang. Solat tak? Boleh. Dalam kerja urus negara. Dalam kerja urus kena jarak. Bukannya urus kita satu kata. Satu urusan dan setiap bekerja. Sampai tak ada berjalan. Ingat, nampak ambulans selalu tepi jalan. Jangan tersalah tulis ambulans. S, ada S di ujung. Barulah berikutnya. Mari kita hidup sama-sama. Ambulans. Kena zaman dulu. Hebat. Bukannya naik tersebut. Salah. Guna ilmu dan diri. Barulah kita bisa. Kisahnya kita sedang merdeka. Solat tak boleh. Sama-sama. Dalam Sehat. Bukannya dalam ada semampu. buat Dapatkan semua mutu. Jangan tiada semua. Itulah ejaan yang paling tepat. tepat. Okey, habis. Yang baik. Nampaklah sudah habis kita dari tadi. Tapi murid-murid semua tahu tak? Terdapat beberapa kesalahan dalam lirik lagu tersebut. Jadi kita nak bermain permainan yang seterusnya, iaitu roda impian digital. Ini ke permainan dia, cikgu? Ya, betul. Kerana tadi kita nak cari kesalahan dalam lirik lagu tadi. Murid semua dah bersedia main? Sudah. Okey, jom kita main. Ambulans. Yes. Kau tahu tak apa jawapan yang sebenar? Maksudnya dalam lagu tadi tu dia ada huruf lain kan? Huruf apa tu? Huruf S. Betul. Ambulans. Betul. Pandai. Pandai. Okey. Dan seterusnya. Betul tak murid-murid? Aisyah. Ya, selalunya Aisyah tulis ni salah. Betul ke salah? Betul. Hai. Salah. Dia bukan FEE dengan ABI kalau tekanannya tu tadi. Dia salah. Dia ni MI. Ni. Betul tak, cikgu? Betul tu. Dengar cakap elok tu. Okey. Yang seterusnya. Kokurikulu. Yang ni saya tahu. Kokurikulam tu tak ada sempat. Jadi kokurikulam. Betul ke elok?
Atlet. Atlet. Betul tak murid perkataan ni? Salah. Betul lah tu. Salah lah sebenarnya. Ada meletup lain. Jadi atlet. Oh iyalah. Betul Aisyah. Ada Aisyah. Atlet. Seterusnya. Okey, tadi tadi dah kita kongsikan dah. Okey. Ini yang seterusnya. Mana boleh? Lavender. Yang ni saya tahu ni. Apa? Rasanya kesalahan A. Betul. Jadi apa yang kebetulan yang nak buat? Legenda. Kalau B. Ya. Ya, betul. Yeay. Rasanya dia pandai Aisyah. Okey, seterusnya. Macam mana boleh? Aisyah, rasanya Aisyah tahu ni. Ya, saya tahu punya ni. Ejaan sebenar S-T-E-S-E-N. Stesen. Betul. Pandai. Satu lagi. Urus setia. Macam mana boleh? Betul ke perkataan ni? Salah. Salah. Apa yang betul? Ejaan yang betul. Perlu jarak. Urus tersedia. Ya, betul. Ya. Pandai. Alah, dah habis lagi Dah habis tu. dah. Semua senang tak kita main permainan tadi? Senang tak? Senang. Jadi, cikgu sebagai kapten adalah nak ucapkan syabas kerana murid-murid cikgu semua ni hebat sebab semua kesalahan yang diperbetul tadi betul semua. Tahniah semua. Jadi, setakat itulah. Setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua murid-murid. Jadi, kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Ya, Aisyah. Kelas seterusnya kita akan main lagi. Kita akan main lagi. Tamatlah sudah tugasan 2 bagi PMMB 3213 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Tamatlah sudah tugasan kami. Terima kasih kami ucapkan. Bye-bye. Jadi, dalam video yang kami hasilkan, kami telah memilih satu guru dan juga 2 orang murid sebagai pelaksana dalam melaksanakan aktiviti didik hibur ini. Jadi, watak cikgu yang dilakukan oleh saya memainkan peranan dalam mengaplikasikan pendekatan didik hibur ni di dalam kelas. Manakala 2 rakan saya lagi iaitu Alan dan juga Aisyah berperanan sebagai murid, yang mana mereka menunjukkan rasa gembira dan juga teruja apabila saya melaksanakan aktiviti didik hibur semasa sesi pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya akan terangkan apakah itu pendekatan didik hibur. Jadi pendekatan didik hibur ni merupakan penggabungan antara unsur pembelajaran dengan unsur hiburan supaya kita dapat mewujudkan suasana belajar ni yang menyeronokkan, dan juga kita dapat mewujudkan suasana yang santai dan juga pembelajaran yang bermakna. Jadi, apakah ciri-ciri pendekatan didik hibur? Yang pertama, dapat mewujudkan pembelajaran menyeronokkan dan santai kerana kita belajar sambil bermain. Yang kedua, memupuk penglibatan aktif murid. Kerana kita belajar sambil main, jadi murid akan lebih aktif
dalam melaksanakan aktiviti yang dijalankan. Yang ketiga, berpusatkan murid. Maksudnya kita akan lebih tertumpu kepada murid dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, menggunakan permainan dan aktiviti yang kreatif. Contohnya kita mencipta lagu dan sebagainya. Dan seterusnya ialah menggalakkan komunikasi dua hala antara cikgu dan juga pelajar. Ciri yang terakhir ialah mewujud suasana pembelajaran yang tidak tegang, iaitu kita belajar secara santai. Jadi, apakah contoh aktiviti dalam pendekatan didik hibur? Jadi, kita ada aktiviti nyanyian lagu tata bahasa, lakonan dialog bahasa Melayu, kita ada juga permainan perkataan, kita ada aktiviti bercerita secara kreatif, dan yang terakhir kita juga ada aktiviti kuis secara berkumpulan. Jadi, apakah kelebihan pendekatan didik hibur apabila cikgu terapkan di dalam bilik darjah? Jadi, kelebihan yang pertama ialah dapat meningkatkan minat murid dalam belajar. Kerana kita belajar sambil bermain, dapat memupuk minat mereka untuk belajar dan hadir ke sekolah. Yang kedua, dapat mengurangkan rasa kebosanan murid di dalam kelas. Yang ketiga, dapat memudahkan pemahaman murid. Dan juga kita dapat menggalakkan penglibatan aktif murid di dalam kelas. Kita dapat mengelakkan murid tidak aktif di dalam kelas. Yang keempat, dapat meningkatkan keyakinan diri murid kerana mereka saling bekerjasama dan bermain. Dan yang terakhir ialah dapat mengembangkan kreativiti murid kerana aktiviti didik hibur ni kita juga galakkan mereka untuk mencipta lagu dan menggalakkan mereka melakukan sesuatu yang kreatif di luar jangka. Teknologi maklumat dan komunikasi yang kami gunakan dalam lakonan ataupun video kami ialah aplikasi Canva. Canva ini merupakan platform reka bentuk yang menyediakan pelbagai template siap guna, ikon, gambar dan font supaya pengguna boleh mereka bentuk tanpa kemahiran grafik yang tinggi. Canva ini banyak kegunaannya seperti membuat infografik, membuat slide pembentangan, mereka poster dan banner, menghasilkan lembaran kerja murid, membuat kad ucapan dan nota kreatif. Okey. Dalam video ataupun lakonan kami ini, kami menggunakan aplikasi Canva untuk membuat slide pembentangan yang menarik. Kerana slide pembentangan yang menarik dapat menarik perhatian murid-murid untuk menumpukan pembelajaran di dalam kelas. Kerana murid-murid ni mereka ni suka dengan gambar animasi, gambar kartun ataupun benda-benda yang bergerak di slide. Jadi dengan aplikasi Canva ni kami dapat menghasilkan slide yang dapat menarik perhatian murid-murid. Okey, bukan itu saja, Canva ni mempunyai kelebihan. Sebagai contoh, mudah digunakan, banyak template percuma, boleh guna secara dalam talian sesuai untuk guru maupun pelajar dan boleh membuat turun sebagai PDF, gambar ataupun video. Yang kedua, kami menggunakan aplikasi YouTube atau YouTube. YouTube atau YouTube ini merupakan laman atau aplikasi yang menyediakan pelbagai jenis video seperti pendidikan, hiburan, muzik, tutorial dan berita. Jadi, kegunaan YouTube ataupun YouTube ini untuk menonton video pembelajaran, mencari tutorial atau cara melakukan sesuatu, mendengar lagu atau menonton hiburan, menonton pembentangan atau kuliah dan berkongsi video sendiri. Dalam video dan lakonan kami ini, kami telah menggunakan aplikasi YouTube atau YouTube untuk mencari audio atau video kalau rasa gembira tepuk tangan secara karaoke tanpa lirik atau tanpa suara, kerana kami telah mengubah lirik tersebut kepada lirik yang kami buat sendiri untuk kesesuaian pembelajaran pada hari tersebut. Sebagai contoh, dalam video kami ini, kami membuat lirik lagu berdasarkan kesalahan ejaan ataupun kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Jadi, kelebihan YouTube ataupun YouTube ini ialah mudah diakses pada bila-bila masa, banyak video pendidikan yang percuma, menarik dengan audio dan visual,
membantu pembelajaran kendiri dan sesuai untuk guru dan murid. Seperti yang saya cakap tadi, dalam video ataupun lakonan kami ini, kami telah menarik perhatian murid-murid untuk menyanyikan satu lagu iaitu Kalau Rasa Gembira Tepuk Tangan dengan menggunakan lirik lagu yang terdapat kesalahan tata bahasa supaya murid lebih faham dan senang untuk mencari kesalahan terdapat pada ayat. TNK seterusnya yang kami gunakan ialah WordWorld. WordWorld merupakan aplikasi pendidikan yang membantu guru dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP dalam bentuk permainan supaya murid lebih seronok. Jom kita lihat macam mana pemburu kata ni dipadankan dengan standard kurikulum rasmi. Asasnya terletak pada standard kandungan 4.2. Maksudnya kat sini matlamatnya bukan setakat nak ajar tata bahasa semata-mata, tapi nak bantu murid untuk merasa dan menghayati keindahan bahasa tu sendiri. Ia tentang menghargai cara bahasa digunakan dengan penuh sopan dan kreatif. Dan kalau kita lihat dengan lebih terperinci, ia merujuk kepada standard pembelajaran 4.2.2. Kebiasaannya, standard ni adalah tentang menyanyi dan faham lirik. Tapi, di sinilah inovasinya. Lirik lagu tu diadaptasi menjadi alat untuk pembetulan. Jadi, sambil menyanyi, murid sebenarnya sedang belajar untuk membetulkan kesalahan ejaan yang popular. Cukup bijak kan? Baiklah, kita dah tahu strategi dan asas kurikulumnya. Tapi apa pula hasil akhirnya? Rancangan pengajaran ini menetapkan 3 objektif yang sangat jelas dan boleh diukur untuk setiap murid. Cuba perhatikan, ketiga-tiga objektif ni saling berkait dan mengalir dengan sangat baik. Ia bermula dengan aktiviti yang seronok, iaitu menyanyi. Kemudian, ia beralih kepada kemahiran analytical, di mana murid perlu kenal pasti kesalahan. Dan akhir sekali, ia diperkukuhkan dengan penggunaan teknologi. Satu aliran pembelajaran yang sangat lengkap, dari hiburan hinggalah ke pemahaman. Tapi pembelajaran bahasa ni bukan hanya tentang bahasa itu sendiri, betul tak? Bahagian terakhir ni akan tunjukkan bagaimana pemburu kata berjaya menghubungkan apa yang berlaku dalam bilik darjah dengan kemahiran-kemahiran lain yang lebih luas. Dan inilah yang menjadikannya satu rancangan yang holistik. Ia bukan sekadar mengajar bahasa Melayu. Dengan penggunaan aplikasi macam Canva dan WordWall, ia turut mengajar kemahiran digital. Dengan mengubah suai lirik, ia mencungkil kreativiti murid. Dan yang paling penting, ia memupuk rasa bangga dan sayang terhadap bahasa ibunda. Inilah pendidikan menyeluruh dalam satu pelajaran.